seandainya bumi ini dijual di pasar, kata Imam Syafi'i, dengan harga sekeping roti, nescaya aku tidak membelinya. Kerana aku tahu di dalamnya ada banyak kemudaratan. Bukan barang untuk dikejar, bukan tempat untuk kita berlumba-lumba mendapatkannya. Kita disuruh untuk kejar dan berlumba-lumba untuk dapat, ialah redha Allah subhanahu wa ta'ala. Redha Allah. Sebab tu Nabi sebut, la yu'minu ahadukum, tidak dikira beriman seseorang kalian, hatta yakakuna ahabba ilaihi, sehinggalah aku yang paling dia sayang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataupun sehinggalah Allah dan Rasulnya yang paling dia sayang, melebihi dirinya, melebihi hartanya, melebihi ayahnya, melebihi anak-anaknya. Kena kejar cinta Allah, cinta Rasul. Kena kejar sayang. Perkataan sayang yang kita ungkapkan pada kereta BMW kita. Rasa kasih yang malam ni ada pada duit KWSP kita 400,000. Rasa kasih kita dengan anak-anak yang ada di rumah. Rasa kasih, rasa sayang kita dengan mak dan ayah kita. Nabi kata, sayang yang pertama mesti Allah, sayang yang kedua mesti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru sempurna iman. Cuba timbang malam ni. Cuba timbang malam ni. Rasulullah dengan kamera 16,000 hak kita ada. Kamera peribadi, bukan kamera syarikat. Kamera syarikat buat apa nak sayang, bukan reta kita. Kamera kita 18,000 kita beli. Tiap-tiap orang ada hati. Tak payah tengok kanan dan kiri. Tiap-tiap orang ada hati. Hati dia boleh jawab. Hati yang tak nampak. Hati itu boleh memberikan jawapan yang benar. Tiap-tiap orang yang dalam masjid ni, dia ada hati. Dia boleh tanya di antara rumah dia dengan Rasulullah, siapa yang dia lebih sayang. Di antara kereta mewah dia dengan Rasulullah, siapa yang dia lebih sayang. Di antara kilang dia yang 2 biji harga 8 juta dengan Rasulullah, siapa yang dia lebih sayang. Sebab tu bila Allah uji sahabat untuk hijrah daripada Mekah pi Madinah, hijrah daripada Mekah pi Madinah, tinggal bumi Mekah, seluruh harta, semua rumah, tanaman, ladang, binatang ternak, duit ringgit, emas, dinar, dengan Rasulullah dan Allah, siapa yang kamu sayang. Semua sahabat membuktikan mereka meninggalkan dunia, pergi ke Madinah Al-Munawwarah. Tuan-tuan, kalau Allah suruh kita hijrah tinggal, bayang rumah tak? Bayang rumah, bayang kedai, bayang anak-anak, bayang duit dalam bank, bayang pelaburan, bayang kereta. Ish, payah aku ustaz. Baru ambil kereta bulan lepas lah. Takkan nak hijrah kot. Itulah jawapan saya dan kita semua. Tera tu dah iman kita.